Cara membuat green screen dengan menggunakan animasi Loli. Korang masuk dalam CapCut, kemudian add new project. Kemudian korang masukkan video Loli dulu. Okay, video Loli ada di atas. Kemudian korang boleh klik dekat bahagian add overlay. Kemudian korang pilihlah video korang yang nak dimasukkan, dijadikan green screen. Kemudian korang perbesarkan video korang. Selepas itu korang masuk ke chroma key. Korang klik dekat chroma key, okey. Kemudian korang letak chroma key di bahagian yang korang pilih untuk membuat green screen. Dekat situ korang boleh adjust dekat bahagian color picker, klik dekat intensity. Korang boleh adjust dekat situ. Dan kemudian korang boleh adjust dekat bahagian shadow supaya tidak ada kabel-kabel. Semasa korang nak playkan video tu, korang boleh adjust dekat sini. Dekat sini korang boleh adjust sampai elok. So guys, macam mana tutorial ini? Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa follow, like dan share. Semoga bermanfaat video ini.